Siapa Allah paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah Allah paling muliakan dia. Sebagaimana Allah sebut banyak nas-nas. Tiba-tiba kita dengar satu karya daripada Nikola, apa nama tak tahu, sebut mengarang dan buat pengarahan filem bertajuk Innocent of Muslim, yang asalnya nama lain. Tengok, nak katakan Nabi macam-macam. Kalau siapa yang tengok, kita nasihatkan jangan tengok. Sebab bergurau dalam menghina Nabi adalah antara yang paling hina. Tak boleh. Dan kita kadang-kadang kita terlupa nak jawab secara tuntas, secara keras dalam isu ini. Saya sempat merujuk kepada beberapa pandangan ulama-ulama Azhar. Apabila keluarnya isu ni, jelas dia jawab. Antara jawapannya ialah, sebesar-besar penghinaan ialah belakang Nabi itu. Belakang Nabi itu hina dah. Belakang Nabi. Siapa nak belakang Nabi? Tak boleh. Memang tak boleh. Majma' Fiqh Islami di bawah Rabitah Al-Alamin Islami telah beri fatwa tak boleh. Para ulama sedunia besar-besar, tanpa saya sebut nama, tak boleh. Pertama tuan-tuan, bila nak berlakon ni watak macam mana? Saya ambil contoh lah. Kita ada dengar satu buku, satu filem yang kita rasa seronok dengar. Namanya ataupun tengok filem bertajuk Umar Mukhtar, Lion of Desert, ataupun Singa Padang Pasir. Cerita benar sejarah Libya. Satu kisah yang dianggap antara kisah terbaik, yang kalau kita tengok kita meniti air mata. Saya tanya sahabat-sahabat, para doktor daripada Libya sendiri, minta maaf cakap nak tanya awak, betul ke cerita tu itulah watak Umar Mukhtar? Dia jawab apa tuan-tuan? Itu hanya mengambil sekadar 15% daripada Umar Mukhtar. Umar Mukhtar bukan maksum, tapi seorang mujahid yang cukup hebat. Tapi baru 15%. Bayangkan Rasulullah yang termulia, teragung, siapa boleh tuan-tuan? Maka tak akan boleh tuan-tuan. Ini bezanya. Dan Rasulullah SAW ni orang tak boleh sentuh dia, tak boleh hina dia. Allah perselisihkan. Macam contohnya, antara penghina Nabi SAW ialah keluarga Abu Lahab. Abu Lahab, dia tengok Nabi kumpul orang tu. Kalau kita faham sikit bahasa Arab, pagi tu dia kata wah sabahah. Wah sabahah ni kalau dalam bahasa Melayu kita, dalam bahasa lebih kurang maksudnya, aku nak bagi tahu satu berita besar. Mana kejutan. Sebab itu yang bertongkat datang, yang buta berpimpin, yang ada kerja berhenti, sibuk mari habis. Dan Nabi dekat Safa, masjid Bukit Safa tu, kat kita saat tu, Nabi cakap, Nabi kata, ara'aitukum law akhbartukum annal 'ir khalfal wadi tughiru alaikum akuntum musaddiqiyah. Pendapat kamu semua macam mana? Jika sekiranya aku katakan kepada kamu di belakang lembah ni ada satu kumpulan manusia yang akan menyerang kamu, mu percaya tak? Ini dia panggil logik. Kalau mu boleh percaya hak ni, aku nak bagi tahu, mu kena percaya jugalah. Dia kata, ya, ma jarrabna alaika kaziba. Betul, kami tak pernah melihat kamu sedikit pun ada sifat dusta. Tuan-tuan, dia pun sebut. Sudah sebut suruh beriman, tak ada kepentingan apa pun. Tuan-tuan, Abu Lahab yang tua kata, dia kata apa? Dia kata, tabballaka ya Muhammad sa'ira hazal yaum. Alihaza jamak tanah. Bahasanya cukup kasar. Celaka kamu hai Muhammad sepanjang hari ini, kerana ni dia mau nak kumpul kami. Dia kata sekali kepada Nabi, tabbat laka. Allah turun ayat dua kali dia kena.
tabbat yada abi lahabin wa tab, 2 kali tuan. Dan bila hal ni dikata kepada Nabi, yang ambil untuk backing Nabi, untuk pelera Nabi, Allah sendiri. Dan apa yang berlaku, Allah packagekan keluarga dia dengan mak, dengan anak dia, dengan anak dia. Wa ma kasab, sebahagian ulama menafsirkan anak-anak dia, dengan anak dia juga yang kahwin dengan puteri Rasulullah, ceraikan dan ludah atas muka Nabi seraya berkata, kafarna bin najmi iza hawa, kami mengkufurkan dengan apa yang diturunkan kepada kamu dalam surah wan najm iza hawa. Tuan-tuan, Nabi tak boleh buat apa. Nabi ada Tuhan. Nabi angkat tangan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilab. Ya Allah, ya Tuhanku, kalahkanlah mereka dengan anjing daripada anjing-anjing kamu. Mengikut bahasa Arab, bila disebut anjing di sini bukan makna anjing saja, kadang-kadang binatang buas. Maka orang ni dalam sejarahnya dia musafir ke Syam, waktu malam dia rasa takut yang amat sangat. Apa yang dia berlaku? Dia minta kawan-kawan dia jaga dia. Orang kata takut apa? Akhirnya kawan dia buat bulatan macam orang kanak-kanak yang jadi pengakak. Dia tidur tengah. Esokan hari tengok kepalanya terpisah daripada badannya, mati. Kenapa? Kerana dia telah menceroboh hak Nabi SAW sampai tahap itu. Allah sebut, inna kafainakal mustahzi'in. Kami cukupkan kamu daripada perkara orang nak ejek-ejek kamu. Ada seorang dalam satu kenyataan, seorang penulis wahyu Nabi dapat offer besar, kita nak bagilah sikit, nak bagi, kau nak berapa? Lalu akhirnya dia murtad. Bila dia murtad, dia buat macam mana? Dia kata Muhammad tak tahu. Quran tu aku yang tulis, aku tahu. Muhammad tak tahu apa-apa. Nabi dalam keadaan desperate, Nabi kata, Allahumma kfini syarrah. Ya Allah, cukupkanlah aku daripada kejahatannya. Tuan-tuan nak tahu apa yang berlaku? Orang ni tak lama dia mati. Bila mati, maka sahabat-sahabat kafir dia ni Mekah ni cerita ni, tanam dia. Esok lalu ke kubur. Dia tak ziarah kubur buat-buat ni, sebab bukan Islam. Dia lalu ke kubur. Peliknya mayat tu ada atas kubur. Mereka kata kasar main Muhammad. Mainan Muhammad ni kasar ni. Gali dalam, dosa naik lagi. Gali dalam, letak batu, timbul lagi, lebih tinggi. Akhirnya mereka kata ni bukan perbuatan Muhammad dah. Ini memang siap dah, mengaku letih dah. Akhirnya dibiarkan mayat dipertonton dalam keadaan hina-dina. Ialah dengan kapan-kapannya hilang, mayat dalam keadaan bogel dan sebagainya. Mari gagak catuk mata, lopakkan kulit dia. Mari anjing serigala mengkhianati kulit dia, lokahkan kulit. Lebih hina daripada itu mengikut sejarah, anjing dari jauh sakit perut, anjing sakit perut, nak qada hajat, nak buang air kecil, air besar, berlari daripada jauh, hujung berlari, laju cepat sampai kat mayat ni, betul-betul atas kepala mayat, atas muka mayat, baru kencing, baru buang air besar. Apa makna? Betapa hinanya orang seperti itu. Itulah balasan dunia yang Allah pamerkan sebahagian kepada penghina. Dan kalau kita baca sejarah, mereka tak akan rasa senang hidup. Tak pernah berlaku seperti ini. Dan inilah kepada, kita boleh kaji macam mana kesudahan orang-orang yang hina Nabi. Dia tak fikir dah laba untung, semua takut. Bukan dia saja, keluarga dia. Bukan dia saja, keluarga dia, pelakon dia pun nak samang balik dia, nak ni, takut semua tuan-tuan. Dan orang pun tak suka dia. Tak ada dalam sejarah Mesir satu perbicaraan secara tanpa ada orang dalam, di mana Mahkamah Mesir telah membuat satu keputusan perbicaraan tanpa dibawa suspek tu. Saya ingat kalau bawa Mahkamah wacuk pokok ni. Tak
tanpa dibawa orang tu. Cara hukum macam mana? Maknanya saya ingat peguam pun tak berani nak defend. Tak berani tuan-tuan. Ini nak gambarkan, kata ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan. Sejarah zaman Nabi berapa kali orang nak hina Nabi. Saya boleh bariskan tapi masa tak sempat. Ka'ab bin Ashraf, orang besar di kota Madinah, orang Yahudi, orang kaya, orang hebat, orang yang ada kekuatan, orang yang lidahnya fasih untuk nak cerca Nabi. Nabi berkata, "Man li Ka'ab ibn al-Ashraf." Siapa yang boleh selesaikan isuku berkenaan dengan Ka'ab bin Ashraf? Seorang sahabat muda namanya Muhammad bin Maslamah kata, "Ya Rasulullah, saya seorang je. Nak masuk benteng tu payah dan dia boleh pancung." Malam si Ka'ab ibn Ashraf kahwin malam tu. Dan ceritanya panjang, Ibnu Hisham meriwayatkan dan kita boleh tengok dalam sejarah yang panjang. Sebab dia tidak akan diberi ruang orang seperti ini. Ini gambaran dan peliknya tuan-tuan. Sekalipun dia kata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita tidak diajar untuk maki nabi-nabi mereka. Sebab kita beriman dengan semua nabi. Bukan nak balas cara tu. Bukan cara tu. Dan caranya orang tu sendiri sebagaimana Nabi sebut tu. Dan orang yang bersekongkol dengan orang tu memang tak boleh pun. Ini antara yang nak gambarkan bahawa Allah bila muliakan orang tu, orang nak kenakan orang tu, Allah selisihkan. Sebab itu orang ngaji bahasa Arab dengar apabila Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab, datang bawa batu nak pergi masukkan batu dalam mulut Nabi. Tak nampak yang dia nampak Abu Bakar. Lalu apa dia kata? Dia nak cerca Nabi, lalu dia buat syairnya. Antara syairnya berbunyi, "Muzammaman asainahu wa amrahu qalainahu wa dinahu abainahu." Dia panggil Muhammad tu terpuji, dia panggil Muzamman terkeji. Dah tak kena dah atas nabinya. Kata ulama terselisih dah. Dan kami derhakakannya. Urusan dan perkaranya kami pertikaikannya, kami perkecilkannya. Agamanya kami tolaknya. Jadi tak kena tuan-tuan. Tak ada orang tahu pun Nabi Muzamman, tapi orang kata Nabi Muhammad. Orang kafir pun panggil Nabi Muhammad, Muhammadan dan sebagainya.